Dah penuh. Okey, kita dah masuk ke pintu masuk nak ke apa? Kurang satu pre. Kalau pian nak ya. Kita nak masuk ke Okey. Okey, dia cave ni kita pergi yang besar dulu. Ni cave yang besar yang kata antara terbesar di dunia. Inilah cave dia Dia cave. Berapa besar di cave ni? Yang ni ke yang satu Boeing apa? Berapa Boeing tu boleh masuk tu? Ke Goniah yang tu? Dunia kan salah satu terbesar di dunia. Kan? Sebab dia apa panggil? Kan yang kata sama besar dengan 3 Boeing tu kan? Apa ni mulut. Mulut dia. Baik-baik ya, Bobby trap dia. Apa dia? Antara Bobby trap dia ada. Apa? Bobby trap apa? Tak kelawar. Oh. Dah. Dia berok ah. Kena. Tu air. Air je tu. Belum lagi. Kat dalam tu mungkin. Kelawar tak bangun nanti. Kejap lagi bangun. Okey. Ni kena pasang lampu ke? Kena pakai lampu? Sini masih okey lagi. Oh, tak payah lagi. Okey. Oh, dah berakhir. Oh. Wah. Bestnya. Bisa ke sama-sama duduk sini kan? Bisa ke sama-sama duduk sini kan? Daripada atas dia ni. Batu yang jadi stalagmite ni. Yang benda-benda ni. Wah. Cantiknya. Bunyi dah. Tak sabar dah dia nak keluar. Itulah. Tengok tak atas tu. Dari ada mata air. Ya, mata air tu jauh lagi lah. Oh, jangan. Di gunung. Oh. Kita terus lagi ke tak? Teruslah. Terus lagi ke? Memang dah masuk Oh. jauh macam-macam. Okey. So pertama sekali ialah macam mana kita panggil dia cave. Okey. So reason kita panggil dia cave ialah sebab sini dulu ialah tempat di mana orang lokal datang memburu. Sebab dia orang datang memburu sini ialah sebab binatang selalu datang dekat dengan dia punya pintu masuk ni, dia ada air. Dia air garam. Oh, air garam. Dia suka jilat air garam tu. Ya, air garam ni dia dari limestone, ada juga campur dengan tai kelawar tu lah. Okey. So binatang datang minum ini air garam. So orang lokal datang Buru. So setiap kali mereka datang sini, mereka dapat rusa. Sebab rusa yang selalu datang minum ni air. So itu sebab dia panggil dia cave lah, sebab dia macam supply daging rusa. So bila dia datang dia dapat rusa. Itu sebab dia. Sebab rusa tu yang selalu datang minum air dekat ini. Terima kasih. Itu sebab dia panggil gua rusa lah. So ini cave dia punya jarak masuk dan keluar sini ialah 800 meter. Dekat ujung nanti
kita ada loop. Semua loop. Lepas tu dekat dalam ni cave dia punya highlight ialah nanti kita dapat tengok Abraham profile lah. Itu semua combination ini. Dia punya apa ni bayang dan dalam dia macam muka manusia. Muka itu. Ya. Oh. Lepas tu yang last kali di ke ujung nanti ialah kita panggil dia Garden of Eden. Ke ujung tu. Itu chamber yang sudah runtuh lah. Teori dia chamber yang sudah runtuh. Tapi sudah berlaku yang berapa ratus tahun lagi. sudahlah lah. Okey. Lepas tu ujung kita buat loop balik. Kita balik sini dan kita ada satu cave lagi lah. Okey. Macam saya cakap tu, Gua Rusa ni ialah salah satu the biggest cave places in the world. Of course di dalam cave ini dia ada dalam 2 ke 3 juta kelawar yang tinggal di dalam. So kelawar itu yang selalu kita tunggu dalam pukul 5 ke pukul 6 tu dia akan keluar. So sebelum dia keluar, terbang keluar dia akan berkumpul dulu dekat entrance ni. Dia pusing. Inilah. Ya. Dia buat macam donat. Nak tengok macam tu boleh tak? Kejap lagi. Nak tengok kejap lagi boleh? Harap kita sebab ini kelawar punya apa ni? Dia keluar pun tidak menentu. tidak menentu lah. Dia So, kita berapa? itulah estimate dia keluar tu antara pukul 5 ke pukul 6. So itu pun depend dengan luck jugalah. Pusing-pusing itulah. So aduh, Itu yang nak ni ni. pastikan semua orang jangan terlalu jauh dari grup lah sebab kita pun ada grup lain. Okey. Nanti campur kita dah tahu yang mana kita punya Okey orang. kumpulan. Okey. Nanti ada kawan saya juga di belakang tu. Okey, jom. Kita kena gerak lah. Oh, pada lampu korang je. Of course di dalam ni cave memang ada bau lah. Apalah, bau kami lagi wangi. Yang batuan dia tu. Oops, sorry. Oh, udang, ikan semua ada. Mestilah dia akan ada udang sini. Sim suka lah udang. Sebab kawasan dia boleh makan banyak. Boleh buat mancing ah. Wah, tu udang tu. Wih, besar. Besar-besar. Untuk orang buat mancing ni. Nah, kalau kumpul-kumpul dapat ni nah tengok. Goreng tu sedap tu. Sedap tu goreng ni. Udah. Oh, udah apa ni? Jeragau tu. Jeragau tu ini lah. Lauk ke? Lauk. Lubang. Kuat ni aku jadi gemoy. Transfer lagi. Apa ni? Cantik lah. Boleh ambil gambar tapi jangan keluar dari kita punya jalan yang Okey. Sebab dia lincin. Lawa gua dia. Ni Garden of Eden ni. Belakang lagi ni. Dia macam ada pokok-pokok gitu dekat dia. Oh, comel. Aku apa gua tu. Dia hidup di tempat rutuh tu kan.
Turun di garden of Eden. Hok Di Chongmo. hok matahari suluh tu. Sini ke? Oh, ada lah. Ada satu je. Banyak-banyak itu. Section of yang section of Abraham tu. Kan. Kalau daripada sini lah. Oh nampak. Macam buka orang. Okey, ada Lincoln. Bukan Mak Saleh berebur ni. Ada tapi kena turut sana lah. Sepatutnya dalam ni. Betul. Apa? Sepatutnya sini. Kena lepas sana tu. Lepas sebiji. Siut. Okey, cari. Lawa tengah nak bangun dah. Tengah hajak geng. Ni terawal ni. Sampai subuh tu. Ini geng-geng. Masih bagus. Geng-geng bangun. Geng mula. Okay boleh. Ada bulan nanang kan. Dia gerak saya saing suruh bangun mai Nampak ni kecil tu ni. Kemana tu ni? Alamak. Wow. Cantik. Wow. Dah bunyi dah. Tengok ah. Tu macam Abraham Lincoln. Punya muka. Oh. Tu nampak hidung macam Abraham Lincoln tu. Abraham Lincoln. Oh. Kita nampak macam hidung Abraham Sebab Lincoln putih tu. lah. Tengok tu. Abraham Lincoln punya Ya, macam hidung apa dagu. Ada dagu, rambut tu ada berjambul dia, mata dia, hidung dia, mulut dia. Nampak? Hidung buatan ni. Hidung pergi apa? Hidung pembedahan plastik. Ini pasti. Mancung weh. Satu kelawar dia boleh makan dalam. Oh tu tengok tu. Dia punya Air tandas kelawar ni lah. tandas kelawar. Tak ada lah. Air daripada atas Dari lah. atas. Dia Bau dia pun sedap. okey. So, Okey, jom. lepas ni kita akan masuk masih jauh perjalanan. Okey, ini adalah air yang jatuh daripada atas. So, kelawarnya memang sangat-sangat kuat. Kita pergi ke Taman Eden, taman tu. Tengok. Segera awal kita habis awal kita ada tempat awal. Betul? Nanti lambat tak ada tempat nanti. Jom. Kenapa muka dia sama macam muka cik? Tahu apa kawan yang tidur tu? Sendiri sama. Ada nanti cari je gambar. Pelanduk dua serupa. Sebab tu tak ada tengok cik pun dia tengok. Oh, turun bawah lagi. Oh, jauh lah. Ya. Okey. Ada anak burung jatuh. Patah tengkuk. Tengok. Jatuh macam tu tu memang makanan binatang Yang tu je lah. jadi makanan manusia kulit, Hmm. kadang dalam ni ada ular, labi-labi. Kan. Makanan dia tu. Rezeki dia. Air hujan lebat. Sini sungai lah. Oh. Boleh jadi sungai juga ni. Oh. Oh, dari sini tak nampak dah Abraham Lincoln tu. Situ je tak nampak. Besarnya gua ni, ya Allah. Oh, banyak udang. Sini dapat cium bau lagi yang minyak lah. Kuat tak dia punya ni? Sini tak dia orang tak ambil buat baja ke? Tak. Ini UNESCO tidak boleh. Oh, tak boleh.
Lumut-lumut ni. Wah. Oh, ni pemandangan dari dalam. Nampak air tu. Lawanya. Air terjun dia. Terjun dari langit. Air tanah kelawar. Tempat kelawar basuh berak. Ada yang ambil kamera kita cuba. Ni yang abang orang ni. Layang biasa dia tinggal di tengah-tengah gua. Oh, di tengah-tengah gua. Dark zone ni adalah tempat burung dan layang-layang. Sarang burung layang-layang kat sini. Okey. Kelawar biasa dekat entrance. Kalau burung layang-layang biasa tengah-tengah. Okey. Ni gua ni cantik. Tak nampak sangat. Malamnya. Wah. Inilah Garden of Eden ni. Oh, itulah Garden of Eden. Garden of Eden. Ni dia punya Garden of Eden. Sungai. Nampak sungai ke? Ya, dia mengalir turun sini lah. Oh. Ni Garden of Eden. Foto. Okey, ni gua kecil. Panggil Lang Cave. Oh, ni lah Lang Cave. Ni Lang Cave. Lang Cave dia tak besar sangat. Kecil je. So, dia memang agak ni banyak ni. Bawa air. Ni mesti lawa dia ambil gambar ni. Sekejap. Nak satu. Ni Lang Cave. Dia banyak stalagmite. Dia memang sangat cantik. Gambar pun lawa-lawa di sini. Dan ni ada air daripada atas lah. Tak nyata dia punya air dia. Tu kan? Sangat lawa. Oh, lawa. Dia punya batu dia ni. Oh, lawa. Sangat lawa. Lawa. Kan? Cantik. Wah. Wah. Kan? Wah, macam church kan? Ini suri. Nah, sorry. Dia dah apa lain kuning. Aku dulu. Oh, sorry. Kenapa ni? Oh, ni macam Pirate of Caribbean. Tengok dia macam tentacles. Tengok macam tentacles. Turun tu macam tentacles. Oh.
Bawah. Oh, elok comel sini. Comel. Oh. Gua ambil gambar tu. Okey, tak pusing semua. Punya ni, yang lang kecil ni. Oh, dia atas juga, ada naik atas kau. Oh, macam tu. Comel. Atas tu sikit je. Comel. Itulah comel. Comel. Jom. Sini sikit. Atas tu je. Lepas tu turun balik. Terbit lalu. Okey. Jelah pusing dengan dia. Yang atas betul turun balik bawah. Okey. Oh, comel. 3 tahun. Seperti gini. Oh. Sama-sama dulu. Mesti ada orang tinggal kami dulu sini ni. Dia tak ada situ ni. Situ ada rusak. Rusak jadi. Sini tak ada kelawar tak apa. Pergi. Tak ada jauh sangat. Oh, bagus dia mula pusing gitu. Ya? Patutnya mecuh gini ni. Pak Kawis, tak cuba mana orang kena beli. Oh, dia mau ada bateri belakang. Dia ke telon tu ke apa? Kau tunggu ni bateri tambah hell lah kan. Yo. Orang tambah, dia boleh tambah bateri. Dia lagi cukup lah. Ini dah dia dah. Okey. Baru turbo dia tak salah. Ya. Okey, settle je. Lang kecil. Pada sini. Video ke ni malah. Video je ke ni. Tak Ai nampak gayanya kita tak ada rezeki untuk tengok kelawar keluar daripada lubang dia ni sebab hujan lebat. Hujan sangat-sangat lebat. So memang tak ada rezeki lah. Sepatutnya kelawar tu keluar ikut sana. Ikut lubang tu. Cantik lah. Dia akan buat formation keluar kan. Macam dalam YouTube yang korang tengok tu. So tak ada rezeki kami hari ni. Sangat-sangat lebat hujannya. So tak tahulah ada keluar ke tak. Kami akan tunggu sikit lagi masa. Mungkin dalam jam 6 baru kita orang bergerak je lah. Nak macam mana kalau tak panas. Itu je lah. Okay, bye. Okay, adakah ada harapan? Kita tengoklah nanti. Kalau ada harapan, nanti kita akan tengok macam mana ya. Oh, dia atas. Kecil je. Kecil je sikit. Nanti tubik ramai lagi. Baru sikit je. Sikitnya. Bolehlah ubah-ubah. Ni ada ramai lagi tu. Alah, sikit saja. Mana? Tu. Oh, tu. Oh, tu nampak? Dia macam zoom. Sikit sangat. Okeylah. Pengubat. Dia keluar ikut lain. Oh, habis kena. Tak nampak. Menari-nari. Cantik. Oh, yes. Alah, pecah dah. Apa dah tahu ni? Laju. Oh, kata dah je lah. Dia masuk, dia keluar kod tu. Kod F tu. Dia tak keluar ikut depan ni.